Assalamualaikum. Saya nama Wat. Kita menyimen-nyimen. Kerja mensimen macam simen rumah tu. Cuma kita ikat besi, kita tak ikat batu. Macam cheese kalau puasa-puasa tu nampak sedap tu. Lagi satu, kita akan pasangkan aircon. Asan yang pemalas itu akan memasangkan aircon gantung tu. Sebab Honda Accord tu pun pakai aircon gantung juga. So dia punya aircon gantung dia lagi besar daripada Civic ni. So kita dah mountkan dekat dalam tu, tengah-tengah. Sekarang ni Encik Asang akan mengambil semua pipe-pipe aircon daripada Accord tu dan akan disambungkan di sini. Kemungkinan besar dia akan menjadi panjang. Tak apa, kita akan pendekkan. Yang pendek tu susah menjadi panjang. Kalau dalam bab aircon ni, lagi pendek lagi sedap. So di samping itu juga kita akan membuat pemilihan steering column. Sama ada nak pakai Accord tu ataupun Civic. Saya tengokkan steering column Accord tu lebih tebal dan lebih meyakinkan. Dia sebenarnya ada impact dia, tebal dan nipis. Besar kecil batang dia tu. Yang besar tu lagi sedap lah. Dari segi pusingan. Ada lagi, rasa lagi berat dan mampat lah. Belajar sekali sini. Aku ni sibuk nak menyimen ni. Kondenser depan. Alip, kau tahu tu kondenser? Tank. Cooling coil kat mana? Cooling coil. Coil duduk sini. Ada berapa lubang tu? Ada dua. Ni dua lubang, ni dua lubang. Ni apa benda kau lukis tu? ni kompresor. Kompresor. Uduh, benar kompresor kau tu. Ini waktu membelajarkan aircon system. Asang belajar, ajar Alip. Kompresor ada S dengan D. S tu apa? S tu suction, D tu distribution. Satu sedut, satu hembus. Kompres, dia kompres, lepas tu dia hembus. So, macam mana dia jadi sejuk? Cooling coil, dia ada dua. Cooling coil, dia masuk pergi ke filter. Filter akan keluar pergi ke kondenser. Satu kondenser keluar akan pergi ke, dia akan keluar pergi sini satu. Dari sini dia akan masuk ke sini. Kalau dia masuk sini, satu dia direct pergi ke kompresor. Kau ni belajar ke mengajar ni? Daripada cooling coil dia direct pergi sini. Dia orang cari dulu. Saya tak mau ajar terus. Bagi dia orang cari dulu. Dia orang dah dapat, baru kita buat sambung video. Barulah pandai macam itu. Semuanya nak ajar direct aja. Macam mana? Kan? Belajar dulu. Hari ni hari Isnin, hari tu masa kita buat video last yang pasal Hasan tengah belajar pasal aircon tu. Dah pasang pun aircon. So dia punya kondenser kat luar ni. So kita punya bumper sampai sini. So saya install dia melintang macam ni sebab saya nak letak kipas. Saya nak letak kipas kat sini. So dia punya bumper sampai sini, kondenser akan tersorok dalam bumper lah. Alright. So bumper tu nanti saya akan tebuk lubang untuk dia buat cooling kat sini. Ada suction aircon. So itu saya suruh Hasan study pasal aircon. Simple je aircon ni. Dia ada daripada kompresor ni. Dia memakai gas, gas CFC, HFCSC, dia itulah. Dia paling lama punya gas adalah gas yang mencemarkan lapisan ozon. Gas yang terbaru dia tidak mencemarkan, dia kurang lah, dia lebih environment So tapi yang ni saya rasa pakai gas yang lama lah. Sebab ni kereta lama, enjin lama kan. Okay, so dekat kompresor ada dua pipe. Satu suction, satu distribution. Okay, suction ni dia menjedut, distribute ni dia menghembus, melepaskan lah. Dia bermula di sinilah kita cerita daripada kompresor. So kompresor bila dia pusing, dia akan ada dua function, satu suction, satu distribute. Sedut, hembus. So yang menyedut ni, dia sedut daripada cooling coil kat dalam kereta yang aircon gantung tu. Dia sedut gas tu, dia kompres, lepas tu dia keluar. Dia keluar dia panas lah. Bila dikompreskan dia panas.
Lepas tu bila lalu sini dia akan suction sejuk. So akan keluar kat sini pula. Yang besar ni panas ni. Lepas tu dia keluar kecil. Apa pula pada kembang tu dia kuncupkan balik gas tu. Lepas tu dia lalu kat dalam filter. Ni adalah filter. So dia masuk balik dekat dalam cooling coil. So yang akan datang ke sini balik adalah pipe kecil tu. Dia akan lalu satu valve. Valve tu yang akan lagi mengecikkan udara dengan gas, dimampatkan. Lalu dia lalu dalam condenser coil. Cooling coil. So cooling coil tu memang sejuk. So nanti ada blower, dia hembus. Bila dia hembus, dia akan rasa angin yang sejuk. Lepas tu dia akan patah balik ke dalam compressor. It's very simple mechanism untuk aircon. Nanti filter semua saya akan tukar lah. Ni semua barang daripada aircon tu. Dia ada high pressure gas dengan low pressure gas untuk kita isi gas. So dua-dua tu kita boleh tengok dekat meter tu. High pressure dengan low pressure. So orang aircon tahu lah benda tu. So anyway, aircon kita dah pasang. Piping semua dah siap. Nanti bila buat wiring apa semua, kita just isi aircon, engine start, aircon dah sejuk lah. Okay. So sekarang benda yang kita panggil finishing untuk saya punya fender ni. So fender melalui banyak sangat proses di mana kita dapatkan dia punya measurement, keseimbangan dia kiri dan kanan. Lepas tu nak bagi melicinkan. Yang melicinkan ni yang paling banyak sekali proses. Dalam seumur hidup saya tak pernah buat fender. Saya tak pernah buat fender, tapi mengikut logik akal dan hukum fizik dapat kita apply, boleh lah. Okey, untuk pengetahuan korang, banyak yang komen, banyak yang komen dan komplain. Bos, nanti berat lah kereta ni. For your information, kereta ni 680 kilo. Kalau Honda EF tu, dia 1000 lebih kilo, 1100 macam tu. Orang tukar akrilik window, akrilik punya tingkap, buang wiring, bagi lighten dan sebagainya. Paling ringan EF boleh pergi 750 kilo. Paling ringan lah. Boleh lagi ringan tapi dengan fiber dan sebagainya. Kereta ni dengan tayar spare, dengan seat dan sebagainya, semua penuh, komplit sebagai sebuah kereta yang boleh balik kampung, 680-690 kilo. Kalau saya nak racing, saya buang tayar spare dia cukup. Bila saya tambah fender ni semua, adalah penambahan dalam 25 kilo lah. Saya agak-agak berat besi-besi yang kita tambah tu. Lagi wiring asal tu yang pasal gelabak tu saya dah buang. So Ron datang, dia bagi wiring yang sangat simple. Dan lepas ni dalam kereta wiring pun tak banyak, tak lebih daripada 20 lay kot. Sebab kita punya fuse box yang zaman sekarang ni dah disimplifiedkan dan tak perlu banyak-banyak relay. So wiring pun dapat satu ikat je macam tu, cantik je. Dalam kereta cukuplah untuk lampu dan sebagainya, aircon. So alternator pun cukup kuat untuk menghidupkan segala apa elektronik yang dekat dalam ni. Saya pun takkan pakai speaker box ke apa-apa benda sebab zaman sekarang ni speaker pun dah cukup untuk keluarkan bass. So tak adalah benda yang berat-berat. Tapi kalau lah berat lah juga lagi, apa masalah? Saya hantar kat Calvin body kit fiber design untuk buatkan fiber. So benda ni dalam 25 kilo, kalau buat fiber tu saya rasa 2 kilo pun tak sampai. So sekarang ni kita nak dapatkan tulang ni. Saya nak menggunakan ilmu kefahaman saya untuk dapatkan tulang tu macam mana. Kita tengoklah apa ni, adakah saya dapat buat fender cun-cun. Alright, ni ada hasil tangan saya. At least lah, untuk not bad for a rookie lah, dan tak pernah buat fender selama seumur hidup. Boleh lah jadi kan, apa ada masalah. So at least lah, fender saya ni padu. Boleh letak kaki ni pun. Kalau orang letak fibers tu, kaki, jangan letak kaki je. Sekarang tu apa tak lah, tak ukur boleh. Kuat ni. Dan ni orang buat boat. Orang Ganu ni buat boat. Masa kita pergi Pulau Redang itu hari, dia bawa kawan dia punya boat lah. Memang kerja dia buat boat dekat Terengganu. So setakat fender ni kacang goreng kan. Kalau jadi benda lain kau siap tu. So stay tune guys. Let's go. So okay guys, sekarang kita mau masukkan steering Accord. So dia punya tapak sangat berlainan dan sangat melarikan diri dia.
Tapi dari segi dia punya length, dari segi dia punya gigi ni boleh masuk ke dalam yang original Civic. Tapi Honda Accord ni dia boleh adjust ketinggian dia. Macam itulah. Kita tak tahu tak boleh adjust ke tak boleh adjust. So yang penting kena ikat kat sini. Okay. So kita akan cuba memasuki steering ini. Alright. Let's go.